Dalam suasana bola sepak tempatan yang semakin mencabar, satu perkembangan penting mula mencuri perhatian, cadangan untuk mengadakan perbincangan meja bulat melibatkan semua kelab Liga Malaysia demi mencari jalan keluar kepada isu kewangan yang semakin meruncing. Langkah ini dilihat bukan sekadar perbincangan biasa, tetapi satu usaha serius yang boleh menentukan masa depan Liga M itu sendiri. Beberapa kelab utama termasuk Johor Darul Ta'zim, JDT, Pening FC dan Negeri Sembilan FC telah menyatakan kesediaan untuk duduk semeja, berbincang secara terbuka dan jujur mengenai cabaran sebenar yang sedang dihadapi. Isu kewangan, yang sebelum ini sering dibincangkan secara berasingan, kini dilihat perlu ditangani secara kolektif. Ini kerana tekanan ekonomi yang dihadapi bukan hanya melibatkan satu atau dua pasukan, tetapi hampir keseluruhan ekosistem Liga. Cadangan ini tercetus selepas Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, dari Johan Kamal Hamidun, menyuarakan pandangan bahawa satu perbincangan menyeluruh perlu dilakukan, khususnya berkaitan kedudukan kewangan kebanyakan kelab serta struktur bola sepak tempatan yang dilihat memerlukan pembaharuan. Kenyataan itu ternyata mendapat perhatian. Ketua Pegawai Eksekutif JDT, Louis Garcia, antara individu terawal yang menyambut baik cadangan tersebut. Menurut beliau, pengalaman luas dari Johan dalam bola sepak tempatan dan antarabangsa menjadikan pandangan itu sesuatu yang wajar diberi perhatian serius. Dengan nada penuh keyakinan namun tetap berhati-hati, Garcia menyatakan bahawa beliau amat berminat untuk mendengar sendiri idea penyelesaian yang mungkin boleh diketengahkan dalam perbincangan nanti. Sebagai seseorang yang pernah terlibat di peringkat tertinggi antarabangsa, saya percaya perbincangan seperti ini sangat penting. Kita perlu duduk bersama, memahami masalah sebenar dan mencari penyelesaian terbaik, jelasnya. Beliau turut berharap agar sesi perbincangan itu dapat direalisasikan dalam masa terdekat, tanpa sebarang penangguhan. Sementara itu, Pening FC juga tidak ketinggalan menyatakan sokongan terhadap inisiatif tersebut. Pengurus besarnya, Jeffrey Chu Ging Ing, menegaskan bahawa sudah tiba masanya semua kelab mengetepikan perbezaan dan mula berbincang secara terbuka mengenai realiti sebenar Liga M. Menurut beliau, cabaran yang dihadapi ketika ini bukan lagi sesuatu yang boleh diselesaikan secara individu. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan kolektif yang realistik, termasuk kesediaan untuk membuat keputusan sukar demi kelangsungan Liga. Keutamaan kita adalah membina Liga yang stabil, kompetitif dan mempunyai nilai komersial yang kukuh. Ini bukan hanya untuk kelab, tetapi juga untuk pemain dan penyokong, katanya dengan nada tegas. Beliau turut menegaskan bahawa Pening FC bersedia untuk memainkan peranan aktif, termasuk menyumbang idea dan terlibat dalam proses membuat keputusan. Di pihak Negeri Sembilan FC pula, Ketua Pegawai Eksekutifnya, Falik Firdaus, melihat isu ini dari sudut yang lebih luas. Menurut beliau, cabaran yang dihadapi bukan sekadar isu kewangan semata-mata. Sebaliknya, ia melibatkan struktur keseluruhan bola sepak tempatan, termasuk tadbir urus, model perniagaan, serta sistem komersial yang digunakan dalam Liga. Dengan nada serius, beliau menjelaskan bahawa perubahan perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan secara separa atau berasingan. Masalah ini bersifat struktur. Ia melibatkan banyak aspek dan tidak boleh diselesaikan secara silo. Kita perlu melihat keseluruhan ekosistem, katanya. Tambah beliau lagi, faktor luaran turut memainkan peranan besar dalam situasi semasa. Ketidaktentuan ekonomi global, konflik geopolitik, serta perubahan lanskap penajaan telah memberi kesan langsung kepada keupayaan kelab untuk bertahan. Dalam keadaan seperti ini, keyakinan pelabur menjadi semakin rapuh dan ini memberi tekanan tambahan kepada kelab-kelab yang bergantung kepada sokongan kewangan luar. Sehubungan itu, Falik menegaskan bahawa perbincangan meja bulat yang dicadangkan tidak seharusnya terhad kepada kelab sahaja.
Sebaliknya, ia perlu melibatkan semua pihak berkepentingan dalam bola sepak Malaysia. Antaranya termasuk Liga Bola Sepak Amatur AFL, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini kerana setiap keputusan yang dibuat akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian pembangunan bola sepak daripada peringkat akar umbi hingga ke tahap profesional. Jika kita ingin melihat perubahan sebenar, semua pihak perlu terlibat. Kita tidak boleh membuat keputusan secara berasingan kerana kesannya akan dirasai oleh semua, jelasnya lagi. Apa yang jelas, cadangan perbincangan meja bulat ini membuka satu lembaran baharu dalam usaha memperkukuh Liga M. Ia bukan sekadar platform untuk berkongsi masalah, tetapi juga peluang untuk mencari solusi jangka panjang yang mampan. Namun, cabaran sebenar bukan terletak pada cadangan itu sendiri. Sebaliknya, pada sejauh mana semua pihak bersedia untuk bersikap terbuka, berkompromi dan membuat keputusan yang mungkin tidak popular, tetapi perlu. Dalam dunia bola sepak moden, kekuatan sesebuah liga bukan hanya diukur melalui prestasi di atas padang. Sebaliknya, ia turut bergantung kepada kestabilan kewangan, kecekapan pengurusan dan keupayaan untuk menarik pelaburan. Jika isu-isu ini tidak ditangani dengan segera, Liga M berisiko ketinggalan berbanding liga lain di rantau ini. Kini, semua mata tertumpu kepada langkah seterusnya. Adakah perbincangan meja bulat ini benar-benar akan dilaksanakan? Dan yang lebih penting, mampukah ia menghasilkan perubahan sebenar? Jawapannya masih belum pasti. Namun satu perkara jelas, Liga Malaysia kini berada di persimpangan penting dan keputusan yang bakal diambil akan menentukan arah masa depannya.